Di sini saya ingin berkongsi tips cara menjaga luka selepas bekatan. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Farha. So, di sini saya ingin berkongsi tips cara menjaga luka selepas bekatan. Okay, so siswa sekolah ni mesti ramai kan anak-anak lelaki yang bekatan. So, pertama sekali, jangan buka balutan selepas lebih kurang 48 jam lah. Okay, so jangan buka balutan lagi lepas 48 jam baru buka. Okay, tapi cumanya lepas kencing tu, kena pastikan mencuci kat bahagian ujung kemaluan tu dan keringkan. Okay, so number 2, luka perlu dicuci 2 ke 3 kali sehari lah. Okay, dengan menggunakan normal saline yang selalunya boleh dapati daripada farmasi ataupun klinik lah. Okay, Nombor 3, makan makanan yang sihat, especially yang tinggi protein lah untuk penyembuhan luka. Dan jangan sesekali korek kerupping yang berada pada luka tersebut. Kenapa? Sebab takut of course risiko pendarahan dan juga jangkitan lah. Dan kerupping tu selalunya dia akan turun dengan sendirinya selepas kalau kita dah start mandi kan. So after 48 hours boleh mandi macam biasa. So lepas mandi tu insyaAllah kerupping tu akan turun dengan sendiri. Ataupun masa tengah cuci tu kalau kita kerap cuci benda tu pun dia akan jatuh dengan sendiri lah. Okay, so jangan sesekali korek lah. Dan juga pastikan pakai pakaian yang longgar, kurangkan pergerakan yang kita kata agresif sikit lah kan. Anak-anak ni selalunya aktif kan. Okay, boleh bergerak, boleh jalan apa semua, tapi kita jangan asap sangat lah pada mungkin minggu yang pertama tu. Okay, so harap tips saya hari ini memberi manfaat pada semua. Selamat bercuti.